Okay, hai semua. Saya berada dekat Menara Public Gold. Ni saya berada di kawasan di mana Public Gold letakkan gold ATM agak banyak dekat dalam ni untuk kita keluarkan apa sahaja emas daripada gap Public Gold kita, dan juga kita boleh pilih untuk beli terus emas dekat gold ATM yang ada dekat sini. Jadi hari ni sempena raya, saya dah keluarkan 2 emas raya untuk anak saya. So jom kita isikan sampul raya anak-anak saya ni dengan emas raya mereka. So dekat sini saya dah keluarkan 2 emas raya yang edisi tahun ni punya. So dekat sini sangat cantik, suasana kampung, dan juga kita ada ketupat dekat sini. So dekat sini untuk anak saya 2 orang. Jadi sebenarnya setiap tahun memang saya akan tukar duit raya anak-anak saya kepada emas gunakan GAP Junior mereka, Gap Junior. Dulu sebelum saya kenal Public Gold, saya simpan duit raya anak ni dalam tabung saja. Memang niat nak simpan. Tapi biasalah bila kita simpan duit dalam bentuk duit, bila ada berlaku kecemasan, kita memang sangat mudah untuk terguna simpanan duit anak-anak kita ni. Akhirnya simpanan anak jadi semakin berkurang tanpa kita sedar. Sejak saya tukar duit raya anak ke bentuk emas melalui Gap Junior anak-anak saya nampak manfaat yang sangat besar. Yang pertama, duit raya anak lebih selamat daripada terbelanja. Dan kedua, nilainya lebih terjaga untuk jangka masa panjang. Yang seronoknya, untuk kita nak menyimpan emas ni, sebenarnya untuk anak-anak kita ni, kita boleh buat serendah 100 sahaja. Dan selalunya apa yang saya buat lepas raya, saya akan asingkan sebahagian duit raya yang anak-anak dapat, masukkan ke dalam akaun Gap Junior mereka. Lepas tu setiap bulan, saya cuba untuk tambah sikit-sikit ikut kemampuan. Bila dah cukup gram, kita boleh keluarkan emas fizikal atau jual bila sampai masa anak perlukan. Macam yang saya baru buat tadilah di Gold ATM dekat sini. Sekurang-kurangnya saya tahu duit raya mereka bukan habis belanja macam tu saja, tapi ada bahagian yang kita simpan untuk masa depan. Kalau ibu ayah nak mulakan simpanan emas untuk anak-anak, sekarang ni masa nak raya ni memang paling-paling sesuai. Anak mula dapat duit raya banyak kan. Jadi mulakan dulu dengan duit raya anak-anak untuk simpanan pertama mereka tahun ni. Untuk lebih ilmu simpanan emas, boleh terus follow saya.